Okey, kali ni saya nak respon satu komen ni. Okey, dia cakap macam ni tau Gaji 1,700, lebih sikit. Tak ada gerentor, orang tua, boleh tak? Saya tak faham orang tua tu berapa umurnya. Tapi kalau umur dia bawah 60, masih ada harapan. Kalau umur dia lebih 60, selalunya anak mesti jadi gerentor lah. Okey, gaji 1,700 tu sebenarnya tak ada masalah. Saya kena tahu gaji 1,700 ni ialah gaji basic atau 1,700 ni ialah gaji bersih. Tapi kalau 1,700 lebih sikit ni ialah gaji bersih, tak ada masalah untuk buat loan lagi. Boleh apply, mungkin sama ada kereta Proton Saga, mungkin Persona, mungkin dua kereta ni okey lah. Jadi sebenarnya tak ada masalah untuk apply kalau kes macam ni. Yang penting kalau umur 60 tahun ke bawah tak sampai umur 60 lagi, masih boleh apply tanpa gerentor. Tapi kalau umur dah melebihi 60, mesti kena ada gerentor. So apa-apa boleh roger saya secepat yang boleh untuk tanya, untuk kita settlekan apa jua masalah. Okey, Assalamualaikum.